kita nak kita main muzik ni, kita kena ikhlas pada diri kita sendiri. Tapi tak dapat. Bila kita ikhlas pada diri sendiri, diri kita sendiri, kita punya peminat tu akan follow kita. Macam bila Abang Dan keluar pada Bloodshed, Abang Dan buat Punisher, yang minat Bloodshed yang heavy tu dia orang ikut. Tapi kebanyakan orang akan kata penyanyi ini selalunya jadi masalah buat semua band. Penyanyi keluar je, orang kata penyanyi punca masalah. Tapi macam dia itu satu. Lepas tu orang kata dari cara buat lagu pun kadang-kadang tak kena dengan kita punya ni kan. Lagi pun kita masa tu muda kan. Ya. Muda, kami ni tak ada experience sangat. Bila buat lagu yang ni dia nak buat kepala dia. Dia tak ikut cara kita nak buat melodi tu kena ke tak. Betul, record company pula dia fikir hasil dia. Macam album pertama Bloodshed, Ilusi Sebuah Mimpi. Dia nak keluar album tu untuk hari raya. Pada masa yang sama, dia keluarkan Search. Tu tak bodoh band ke? Search tu nama dah besar. Bloodshed tu sungguh pun kami sama-sama stage dulu. Tapi Search dia dah ada trademark dia. Yang kita buatan Malaysia tu. Macam mana kita nak lawan? Masa tu nak keluar, orang mesti nak raya, orang mesti beli Search dulu. Betul lah, nama dia dah besar. Bloodshed keluar album, sign dengan EMI dalam masa sebulan setengah tu. Itulah nak buat lagu, itulah press conference, itulah praktisnya. Bila masa kita nak buat material yang bagus? Tak boleh, tak free. Siapa pernah duduk dalam label, dia tahulah cerita tu kan. Lepas tu minta maaf lah, kalau producer ni dia macam diktator dalam pembuatan album ni. Semua dia nak dia yang buat. Padahal producer punya ni, dia bukan untuk nak dominate semua benda. Ya, dia jaga, dia produce dan dia jaga sound yang macam mana kita nak. Dia tak cantikkan lagi kita punya songwriting flow. Color lagu-lagu tu macam mana. Bukannya semua dia nak bolot, semua dia nak dominasi. Itu tak betul. Bob Rock tak kacau Metallica punya lagu.